Hai semua, apa khabar hari ni? Hari ni kita dalam podcast Sana Sini, episod yang ke-59. Kalau minggu lalu, episod yang lepas kita bincang politik, hari ni kita akan bincang pasal pendidikan. Saya Sivaraj Chandran dan saya Siva Murugan Pandian, dan bersama kita hari ini seorang individu yang paling penting hari ini, iaitu pengarah EPU, Tuan Najib. Terima kasih kerana sudi bersama Sana Sini hari ini untuk mencerahkan isu-isu berkaitan dengan pengambilan ke universiti. Setiap tahun selepas permohonan universiti ini, saya akan jumpa beliau di EPU, tapi kali ini kita bertuah lah kerana beliau bersama kita hari ini untuk kita bincang dan juga membuat explanation tentang apa proses pengambilan, cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan sebagainya. Dan sebelum tu saya mohon kepada penonton-penonton sila like, share dan subscribe podcast kami supaya kita supaya tidak ketinggalan dengan topik-topik yang penting seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan sebagainya. Prof, apa khabar Prof? Baik. Prof hari ni nampak segar hari ni. Hujan pagi. Nampak sado. Sentiasa sado. Prof pergi gym pakai baju Melayu. Ya ke? Itu dah lain. Itu orang lain tu. Saya Sadik ni bukan saya Siva. So, Tuan Najib, sibuk hari ni, banjir semua tempat. Pertama sekali terima kasih Datuk. Yalah, memang pagi tadi pun memang hari ni cuacanya begini, jadi komitmen tetap komitmen. Ya, betul. Alhamdulillah dapat sampai bersama dengan Datuk, bersama dengan Prof, dua sosok yang hebat. Jadi saya akan cuba kupas dan ulas yang terbaik lah tentang permohonan UPU online. Terlebih dahulu saya kena bagi tahu Datuk Tuan Najib dan juga timbalan beliau, Tuan Rudi, memang sangat membantu. Betul. Apabila kita ada kes-kes yang kita pergi rujuk kepada beliau, yang betul-betul deserve case, mereka tidak pernah kata tak boleh terus. Dia akan timbang balik apa dikatakan permohonan tersebut. Kalau ada peluang, pelajar tu diberi peluang. Jadi saya ucapkan terima kasih lah kepada pihak EPU. Sama-sama Datuk. Kerana secara sincerely saya boleh lihat akan banyak membantu pelajar-pelajar kita. Kerana pelajar-pelajar ni dia setahun dia prepare for SPM, dia susah-susah prepare for SPM, duduk periksa, stres. Sekarang banyak kita dengar kata stres. Masa dulu kita belajar tak pernah ibu bapa kita tanya you stres ke, tak pernah. Betul. Sekarang ni pelajar kata saya stres, depressed. Ada banyak-banyaklah dia ambil pil tu, ADHD apa, I pun tak faham. So tapi tak apa, mereka satu tujuan je untuk mereka mencapai kegemilangan dalam hidup mereka. Itu SPM itu paling penting. Jadi Tuan, saya nak tanya sikit. Secara lazimnya setiap tahun ramai pelajar yang gagal mendapat tawaran, khususnya bagi program-program kritikal seperti perubatan, farmasi dan pergigian. Dan antara alasan yang sering diberikan ialah pelajar tidak diperlakukan temuduga, the interview proses dia. So proses ni adakah dia jalan dengan telus? Kedua, adakah pelajar tu dimaklumkan keputusan temuduga tersebut dan mereka tahu sebab apa mereka tak dapat, gagal untuk lulus temuduga tu? Baik, terima kasih Datuk dan juga Prof. Okey, itulah memang antara orang kata apa, soalan-soalan yang kerap kita terima. In fact, kita pun menjawab soalan-soalan ini di Parlimen pun. Di Dewan Rakyat, di Dewan Negara kita jawab. Betul, program-program kompetitif seperti perubatan, pergigian, farmasi dan juga program-program yang lain, undang-undang perakaunan, memang program-program itu sangat kompetitif dan perlu diadakan temuduga untuk proses saringan. Sebagai contoh, perubatan, pergigian, farmasi bukan sekadar markah meritokrasi itu, makna 90% markah kokurikulum, 10% markah 90% markah akademik, 10% markah kokurikulum itu menjadi penentu akhir. Jadi sebenarnya ketersediaan calon tu perlu ditemuduga. Kita pernah menjawab di Parlimen dan Dewan Rakyat, kita bagi setiap universiti ada 10 universiti kalau tak silap saya yang menawarkan program perubatan. Saya ambil contoh Datuk, program perubatan sebagai contoh USM, UM, UPM, UNIZA, UIA. Jadi setiap universiti ini mereka ada autonomi untuk membuat proses temuduga tersebut. Jadi mereka ada dipanggil dia punya kriteria-kriteria ada. Sebagai contoh, UM ada 8 kriteria ataupun ada 8 stesen yang perlu dilalui oleh calon. USM ada 9, ada macam-macam kriteria. Jadi kita meletakkan peranan dan tanggungjawab. Di UPU kita terima permohonan,
calon meletakkan pilihan temuduga, sebab di UPU Online kita ada 12 pilihan Datuk dan Prof. So pilihan temuduga hanya boleh diletak pada pilihan 1 hingga 4 saja. Kita tak letak banyak-banyak, 4 saja, sebab kena faham. Kalau calon letak pilihan temuduga di bawah, andai kata temuduga dia diperaku, tapi program pilihan utama yang bukan temuduga merit lagi tinggi, dia akan menjadi pilihan utama. Sebab kena faham, calon isi by pilihan. For sure pilihan pertama adalah keutamaan dia. So bila calon memohon dengan syarat minimum program perubatan, sebagai contoh, biasanya kebanyakan universiti program perubatan meletakkan syarat minimum CGPA atau PNGK baik daripada asasi, matrix ataupun STPM 3.5. So siapa yang memenuhi 3.5, kita akan bagi nama kepada universiti dan universiti akan panggil temuduga. Dan sudah pasti temuduga, kriteria yang saya sebut tadi ada 8, ada 9 kriteria, dan barisan panelnya pun datang daripada universiti sendiri. Merangkumi profesor-profesor dari segenap lapisan kaum yang ada di situ. Baik profesor daripada Bumi Putra, daripada Chinese, daripada kaum Cina, kaum India, semua ada dalam situ. Dan kita telah menjawab. Akhirnya tempat memang sedikit, sebab kena faham Prof, Datuk dan Prof, program-program yang melibatkan perubatan, pergigian farmasi ada badan profesional yang mengawalnya. So MMC sebagai contoh memberikan sekian kota untuk ditawarkan setiap tahun. Berbalik pada soalan yang Datuk kemukakan tadi tentang bagaimana calon, adakah tahu, sudah pasti bila kita buka tempoh temuduga dan bila hebahan keputusan akan dimaklumkanlah sama ada calon itu berjaya atau tidak. Kalau dia tak berjaya program temuduga, kita algoritma sistem UPU Online, kita akan tengok pilihan yang lain daripada ke-5 sampai ke-12. Kebiasaannya calon-calon ini, saya bagi contoh lah, dia akan letak perubatan 1 mungkin di UM, 2 di USM, 3 di UPM, 4 mungkin di UIA, dia pergi temuduga keempat-empatnya. Anda kata keempat-empat tu tiada rezeki dah, tak diperakukan temuduga, kita akan terus, dan kebanyakan akan berjaya pada pilihan ke-5 ke-6 yang mungkin bersangkutan juga dengan bidang perubatan, biomedik, optometri, fisioterapi. Sebab calon-calon ni memang bagus, kebanyakannya 3.8 ke atas, 3.9 dengan 4 flat. Tapi lah macam saya cakap tu Prof dan juga Datuk, temuduga penentu segalanya lah. Saya selalu bagi contoh, Prof, saya selalu bagi contoh macam kita pergi minta kerja lah. Kan calon yang datang kandidat minta kerja tu, kita tak tengok pointer, kita tengok performance dia. Sila, Prof. Peranan UPU apa sebenarnya? Peranan kita adalah kita sebagai pusat sehenti menerima permohonan, kita memproses permohonan, kita mendapatkan data-data daripada pihak yang berautoriti. Contoh, data SPM kita ambil daripada lembaga peperiksaan. Kita tak mandai-mandai, calon tak payah isi, kita akan buat padanan. Untuk lepasan matrikulasi, kita dapat daripada bahagian matrikulasi KPM. Untuk STPM, kita dapat daripada Majlis Peperiksaan Malaysia. Manakala untuk markah PNGK asasi, kita dapat daripada majlis-majlis atau pusat-pusat asasi universiti awam. Jadi kita mengumpulkan semua pemohon, kita dapatkan padanan data ada, padanan kewarganegaraan dan padanan keturunan dengan JPN dan banyak lagi. MUET sebagai contoh, untuk program ke degree kita dapat dengan MPM. Jadi kita mengumpulkan semua permohonan, kita memproses dan kita memajukan. Ini bagi program temuduga lah. Kita bagi nama-nama kepada UA yang akan pilih, universiti awam yang akan pilih berdasarkan temuduga, dan mereka pas balik pada kami akan buat hebahan. Itu yang perlu jelas, sebab ramai jangkakan UPU yang buat keputusan. Bukan. Dia orang tak tahu universiti. Semua program tu kena melalui temuduga ke? Tidak. Yang saya sebut ni Datuk, untuk program temuduga saja belongs to universiti untuk buat pilihan. Tapi program yang tak ada temuduga, memang peranan kita lah. Algoritma sistem UPU Online lah yang akan memproses berdasarkan meritokrasi. Jadi bagaimana pemilihan itu dibuat? Macam katakan dia tak dapat pilihan pertama, kita pergi ke pilihan kedua kan. Betul. Dia kadang-kadang dia terasa, kenapa saya pilih 1, 2, 3, 4 tak dapat, tiba-tiba dapat yang kena. Betul. Mungkin nak jelaskan? Boleh. Saya suka jawab soalan ni. Dalam UPU Online kita ada 12 pilihan. So tadi kita dah jawab tentang temuduga Prof dan Datuk. So bagi saya bagi simulasi lah, contoh program yang bukan temuduga, ataupun saya meletakkan pilihan pertama kita ni, result akademik saya cakap tadi lah, result akademik SPM sebagai contoh hanya melihat kepada berapa A. Tapi bila datang kepada proses di UPU Online, kita berdasarkan merit. Maknanya setiap mata pelajaran tu dia ada markahnya. Dan dia ada merit. Of course lah, kalau saya 10A, Prof 10A, Datuk 10A, macam mana saya nak ranking? Mesti dia akan tengok juga daripada subjek, berapa A+, berapa A- dan kurikulum berapa. Sudah pasti antara kita tiga akan ada 10A, saya nombor 1, contoh, atau Datuk nombor 1, Prof nombor 2, saya nombor 3. Contoh, kita bertiga 10A, tapi setelah dimeritkan, Datuk ranking 1, Prof ranking 2, saya ranking 3. Saya kekal nombor 2 Saya senang Prof daripada sana. Kan? Jadi kita bertiga minta program, saya bagi contoh, program bukan temuduga, kita minta program sebagai contoh program ekonomi lah. Program tu unjuran ada 2 saja.
Kan? Kita letak tiga-tiga pada pilihan satu. Sudah pasti algoritma kita akan jayakan Datuk dapat, Betul. Prof dapat, saya tak dapat. Kemudian sistem akan tengok pilihan kedua saya pula. Datuk dengan Prof dah selesai. Dah dapat tawaran. Jadi sistem akan tengok pilihan kedua saya pula. Saya letakkan tadi ekonomi pilihan pertama saya dapat, pilihan kedua saya letak international business contoh. Jadi international business saya pula, saya belum tentu dapat ni walaupun saya 10A ni. Kena tengok juga calon-calon lain yang memilih international business sebagai pilihan satu. Kalau yang mohon tu 30 tapi tempat ada 40, sistem akan jayakan saya sebagai pilihan kedua. Jadi algoritmnya begitu pemprosesannya berdasarkan prinsip adil dan telus, maknanya dia akan go first by merit dan by susunan pilihan program. That's why Prof saya selalu highlightkan kepada calon UPU kita buka 12 pilihan, isi semua. Kita tak tahu rezeki kita kat mana, tapi make sure 12 tu pilihan lah. Tuan, ni nak tanya, dia pemilihan ni seperti yang Tuan cakap tu, sistem algoritma tu, dia secara automatik ke? Betul. Sistem tu. Tapi tak ada manual kita tak boleh buat. Tak ada. Kita dah berakhir dah dulu zaman-zaman saya rasa zaman Datuk Prof saya zaman kita pakai borang. Sebab biasa orang panggil dia kata kalau Datuk ada kabel boleh kita dapat universiti ke? Tak ada. So itu saya pun tak pasti proses dia. Sebab ini bukan untuk saya. Betul. Untuk penonton kita. Sebab dia orang kena tahu kabel ke fiber optik ke? Tak ada. Tak ada. Dia memang kena buat 100%. permohonan ikut keperluan. Betul. Dan juga kena fill up semua 12 permohonan. Betul. Dan permohonan tu kena betul. Betul. Dan apa dia kata must be according to the results lah. Betul. Results. Berdasarkan meritokrasi. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Betul. Okey. Untuk pengetahuan Datuk dan Prof, memang semuanya diproses oleh sistem. Macam tadilah Datuk kata orang hantar surat tu, saya boleh tengok je lah surat tu. Sebab yang prosesnya adalah sistem kita, yang kita sendiri bangunkan sistem dengan libat urus semua pemegang taruh. Sistem ni bukan sistem KPT semata-mata. Dibangunkan oleh sekumpulan penyelidik, ada profesor dengan orang kata apa, libat urus daripada KPM dan beberapa pihak berkepentingan nak membangunkan sistem meritokrasi itu, dan sistem itu telah diuji. Sudah pasti sebelum sistem tu hendak digunakan telah dibentangkan melalui nota atau memorandum Jabatan Menteri, telah diluluskan oleh mesyuarat kabinet kan, kita telah gunakan. Dan macam Datuk cakap tadi lah, kalau ada surat ke, ada borang, ada kabel ke, fiber optik pun sampai, tapi kita hanya mampu tengok lah. Akhirnya pemprosesan sistem juga yang akan menentukan dia dapat ke tak dapat lah. Betul. Kalau dia dapat pilihan yang keempat, betul, itu pilihan yang barangkali dia letak sebagai pilihan yang untuk memenuhi 12 pilihan. Betul. Dia tak suka. Boleh dirayu. Okey, mudah. Ini pun selalu ditanya juga. Prinsip di UPU online ni tawaran adalah muktamad. Kita proses, kita buka sekarang kita buka permohonan dan kita akan proses, kita akan buat hebahan. Hebahan kita buat, siapa yang dah dapat itu, itulah yang dia dapat. Tamatlah. Sebab kita kena faham berpuluh ribu lagi yang tak dapat, yang minta diberikan ruang untuk merayu, diberikan tempat. Jadi di hari kami membuat hebahan, dia cek dia dapat, tak kira lah pilihan ke-12 ke Prof, dia kena terima. Sebab nama pun pilihan. Dia pilih. Tapi biasa kita dapat Prof, biasalah bila dia datang, dia kata ada yang bukan pilihan keempat Prof, pilihan kedua pun tak minat. Rupa-rupa bila kita selidik, pilihan siapa ni? Pilihan ibu bapa dia, bukan dia. Ibu bapa yang isi, dia lepaskan saja. Jadi benda-benda beginilah. Walaupun kita letak 12 pilihan maksimum, tapi kita tak paksa Datuk dan Prof. Minimum boleh isi 6 saja. Tapi kita galakkan isi 12 kan. You tak tahu rezeki you di mana kan. So menjawab tadi, tak boleh merayu. Rayuan hanya kita buka kepada calon yang tak berjaya. Di hari dia semak dia tak berjaya, terus kita bagi dia akses, tekan link untuk buat rayuan. Terus dia buat online. Betul. Dan rayuannya hanya akan dipertimbangkan jika calon-calon yang berjaya awal tu tolak tawaran. Hanya dengan kekosongan itulah calon merayu ni akan diberi tempat. Konsepnya begitu. Jadi apa pilihan yang ada sebagai hala tuju selepas SPM ini? Kita dah bercakap tentang proses. Betul. Kita dah tahu sekarang ni banyak kemuskilan yang kerap diwar-warkan oleh ibu bapa, pelajar. Dia kata pilih kasih, tak adil. Sekarang ni saya rasa jelas. Jelas. Okay. Apa destinasi dia? Apa hala tuju selepas SPM yang ada pada dia? Okey, hala tuju selepas SPM ni sudah pastilah kami di peringkat Kementerian Pendidikan Tinggi, penyedia perkhidmatan tinggi ni, Prof pun daripada pendidik pendidikan tinggi, sudah pasti kita nak semua rakyat Malaysia yang lepas SPM ni menyambung pelajaran lah. Di peringkat KPT sendiri, kita mempunyai pathway yang sangat luas.
Sebagai contoh, calon-calon yang mungkin mendapat keputusan yang sederhana, Prof, mungkin tak ada kredit, hanya lulus saja, boleh bermula di bawah ekosistem KPT di peringkat sijil di college community. Tapi yang terpanjat Datuk dengan Prof, kita ada yang 9A pun minta masuk sijil college community. Oh ya, 9A. Pilihan pertama. Dia dapat, kita pelik, kenapa? Sijil kulineri. Rupanya dia hanya perlukan sijil tu bagi menyambung legasi keluarga yang ada restoran. Dia dah ada sijil, at least dia nak renew lesen, senang baik. So dia tak nak belajar lepas tu. Dia nak ada sijil saja. Dia nak sambung, dia dah ada sijil, dia boleh sambung renew lesen, dia nak lepas tu mungkin dia akan ambil kos-kos lain lah yang mungkin bersifat jangka masa pendek. Okey. Dengan bermula di dalam ekosistem KPT ni, Kementerian Pendidikan Tinggi, yang mana di bawah UP Online ni kita menguruskan kemasukan ke 20 universiti awam, 36 politeknik, college dan juga 106 college community. Ada juga kementerian lain, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW melalui MARA, Majlis Amanah Rakyat, turut meletakkan agensi dan program mereka iaitu Kolej MARA dan Kolej Profesional MARA untuk dimohon dalam UP Online. So hala tujunya luas, Prof. Maknanya kalau dia boleh bermula, kalau pelajar sederhana di peringkat sijil di college community dan menyambung diploma di politeknik, dan after diploma boleh menyambung sarjana muda. Kalau contoh politeknik, program-program teknikal kejuruteraan, boleh menyambung kejuruteraan di universiti-universiti teknikal. MTON, kita ada 4 MTON, UNIMAP, UMPSA, UTHM dan UTM. Jadi hala tuju destinasi yang disediakan oleh pihak KPT ini sangat luas, dan kita lah penyedia perkhidmatan tinggi yang paling luas. Kita faham kementerian-kementerian lain pun ada, KPM ada matrikulasi, ada IPG-nya, Kementerian Kesihatan pun ada institut latihan kesihatan, banyak. Tapi KPT bila bercakap tentang tertiary education, hala tujunya jelas, hanya hendak memastikan calon lepasan SPM tu mengemukakan permohonan, sebab kita dah sediakan one stop center, tak perlu mohon asing ke USM, ke UM, ke politeknik, ke college community, mohon kita proses, kita akan bagi tawaran. Jadi hala tuju jelas, menjawab pada soalan Prof, hala tuju jelas, hanya ibu bapa kena main peranan, pastikan anak mereka sambung belajar dan ubah orang kata hidup keluarga.